Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton video saya, terutama Encik Huzaifah selaku pensyarah saya bagi kod khusus PSVK 3433 asas membuat corak dan rekaan. Tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, nama saya adalah Muhammad Syahmi bin Ahmad daripada kelas Matematik 2. Pada video kali ini, saya akan membentangkan tentang apresiasi penghasilan produk saya sendiri iaitu book cover. Baiklah, seperti yang anda semua boleh lihat pada gambar di sebelah, menunjukkan hasil akhir bagi produk saya. Jadi, ini merupakan produk book cover saya. Lalu, mari kita lihat pandangan daripada atas gambar book cover saya secara keseluruhan. Sebentar tadi kita hanya lihat hasil akhir apabila sudah dibalutkan dengan buku. Jadi, ini merupakan pandangan atas keseluruhan gambar book cover saya. Cantik bukan? Di sini kita dapat lihat bahawa saya menggunakan teknik catatan dalam menghasilkan book cover saya pada kali ini. Baiklah, mari kita bergerak kepada intipati pembentangan saya pada kali ini iaitu apresiasi mengenai produk saya sendiri. Jadi kita mari mulakan dengan pengenalan. Book cover saya ini direka menggunakan motif tradisional dengan corak terancang yang berasaskan elemen flora dan ukiran. Penghasilan corak yang dilakukan dengan teknik tekap bagi memastikan motif bunga yang serakam dan konsisten ini. Warna-warna terang seperti merah jambu, oranye, hijau dan kuning digunakan untuk memberi kontra yang menarik. Dengan menggunakan cat akrilik, hasil akhir book cover ini kelihatan kemas dan tahan lama. Apresiasi ini dilakukan berdasarkan model Feldman yang merangkumi aspek deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya ini. Baiklah, untuk yang pertama adalah deskripsi. Jadi kat deskripsi ini kita hanya melihat secara luaran tanpa analisis karya yang saya hasilkan, iaitu produk yang saya hasilkan, book cover. Book cover ini menggunakan motif tradisional dengan corak bunga, daun dan corak ukiran yang beralun. Corak disusun dalam bentuk geometri menyerum menghasilkan pola yang berulang, di mana saya menggunakan grid secara menyerum dan berulang. Warna-warna terang seperti merah jambu, jingga, hijau dan kuning digunakan untuk mencipta kontra. Garis hitam yang menegaskan bentuk motif dan memberikan kepada kejelasan. Teknik cetakan tekap digunakan untuk memastikan motif bunga seragam. Pewarnaan menggunakan cat akrilik memberikan keemasan yang kemas dan tahan lama. Baiklah, daripada kita lihat, tahap yang pertama adalah deskripsi, di mana kita hanya mendescribe ataupun menyatakan apa yang kita nampak daripada produk saya iaitu book cover. Yang kedua, kita akan analisis produk saya ini yang memfokuskan kepada dua, iaitu unsur seni dan juga prinsip rekaan. Jadi mari kita analisis kedua-dua itu tersebut. Untuk unsur seni, kita ada garisan, iaitu garisan hitam tebal digunakan untuk menegaskan bentuk motif bunga, daun dan corak ukiran. Ia juga membantu membahagikan ruang serta mencipta kesan visual yang lebih jelas. Yang kedua adalah rupa organik seperti bunga dan daun digunakan untuk menyalahkan elemen alam semula jadi dalam corak. Yang ketiga, kita ada jalinan. Sudah semestinya jalinan tampak dalam penggunaan kepada produk saya ini. Penggunaan cat akrilik menghasilkan kesan jalinan tampak yang licin dan sekata, manakala kesan berus sedikit memberi tekstur pada warna tersebut. Yang keempat adalah warna. Gabungan warna terang seperti merah jambu, jingga, hijau dan kuning mencipta kontra yang menarik. Warna hitam pula digunakan untuk menonjolkan bentuk dan memberi kesan yang dramatik. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa unsur-unsur seni yang terlibat adalah garisan, rupa, jalinan dan juga warna. Baiklah, untuk prinsip rekaan kita ada harmoni, penegasan, imbangan dan juga kesatuan. Jadi kita lihat kepada harmoni dulu. Gabungan warna-warna yang serasi serta corak berulang memberikan kesan yang harmoni dalam reka bentuk ataupun dalam penghasilan produk book cover saya ini.
Yang kedua adalah kontra. Warna-warna terang seperti merah jambu dan jingga berbeza dengan warna hijau dan hitam, serta warna kuning dan juga warna merah jambu di belakang juga. Ini mewujudkan kontra yang sangat kuat, iaitu ataupun lebih jelas. Kerana apa? Jika kita lihat bahawa latar belakang berwarna kuning tetapi bunga berwarna merah, ataupun latar belakang berwarna merah jambu, bunga berwarna jingga. Yang kedua adalah penegasan, iaitu motif bunga yang besar dan berwarna terang menjadi titik fokus utama dalam reka ini. Yang ketiga adalah imbangan. Susunan corak yang berulang dalam bentuk geometri menyeru memberikan keseimbangan visual yang baik. Dan yang terakhir adalah kesatuan. Keseluruhan corak saling melengkapi antara satu sama lain, menjadikan rekaan nampak bersatu dan tidak berpecah. Baiklah, setelah analisis, mari kita naik ke tahap yang ketiga, iaitu interpretasi. Book cover ini mencerminkan keindahan seni melalui motif bunga yang sering ditemui dalam batik dan juga songket. Pemilihan warna yang ceria melambangkan keceriaan dan kesegaran. Kat sini kita dapat lihat penggunaan warna-warna yang terang dan bersatu. Teknik tekap menunjukkan pendekatan yang sistematik dalam menghasilkan corak terancang yang seragam, di mana kita akan menghasilkan corak yang berulang, di mana setiap corak yang berulang ini mempunyai bentuk yang sama. Karya ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiasan tetapi juga sebagai identiti budaya. Kerana apa? Kita mencerminkan keindahan seni tradisional yang kita ambil daripada motif bunga tersebut. Yang terakhir, mengangkat elemen tradisional dalam media moden yang selari dengan tujuan kita menghasilkan corak berulang tentang melalui motif tradisional yang membawa kepada seni kontemporari. Baiklah, untuk penilaian, kita lihat book cover ini berjaya menggabungkan motif tradisional dengan pendekatan yang kemas dan juga teratur. Teknik cetakan tekap memastikan motif yang konsisten. Pemilihan warna menjadikannya menarik dan sesuai untuk produk komersial, dan corak ini boleh diaplikasikan dalam kulit buku, sampul fail atau produk yang bercorak budaya. Gabungan elemen tradisional dan juga moden menjadikan satu hasil karya ini menjadi lebih bernilai dalam seni reka grafik. Baiklah, kesimpulan daripada apresiasi saya ini, secara keseluruhannya book cover ini bukan sahaja memenuhi fungsi sebagai pelindungan buku tetapi juga menampilkan unsur estetika dan warisan budaya. Penggunaan motif tradisional dengan susunan corak yang terancang mencerminkan keindahan seni warisan dalam media moden. Teknik tekap yang digunakan memastikan reka bentuk yang konsisten, manakala pemilihan warna yang terang menjadikan hasil akhir lebih menarik. Keseluruhan karya ini menggambarkan bagaimana seni tradisional boleh dikekalkan dan diaplikasikan dalam produk kontemporari pada hari ini, menjadikannya satu hasil seni yang bernilai dan relevan dalam dunia dan reka bentuk hari ini.